Duduk rokok tu lebih kurang separuh tu, sepupu aku keluar, body zaman Tak balik kan, duk ada lagi jin tu. Okey. Kan, dia sebut macam ni, bila pi ke rumah Tok Bomo tu, lepas balik daripada pasar malam tu, pi ke rumah Tok Bomo tu, sampai-sampai kat rumah Tok Bomo tu, Tok Bomo tu bisik kat ayah dia tu, kata pergi beli beras dengan kunyit. Lepas tu sepupu aku kata apa, hang jangan duk pi. Dia kata kat ayah dah. Dia kata kat ayah dia, hang jangan duk pi. Hang kalau nak buat benda-benda syirik ni, jangan duk buat time aku duk ada ni. Dan tu lah. Dia baca doa dekat beras tu apa semua tu, dia start empok dengan kunyit apa semua tu. Bila dia baling beras tu kat belakang badan sepupu aku tu, asap pi. Asap tu keluar. Asap tu keluar. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video kami pada hari ini, dan insya-Allah semoga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah Badiu. Alhamdulillah. Cerita pertama dan kedua menarik. Dah tengok view pun boleh tahan. InsyaAllah. Orang masih lagi yang kata suka dengan cerita yang macam tu. Dan kita suka ni bukan mana kata kita nak buat benda tu. Ya. Suka dengar. Sebagai hiburan saja. Hiburan saja. Yang mana yang baik kita ambil sebagai pengajaran tu, insya-Allah. Sebab cerita-cerita macam tu jarang orang lah ni dengar cerita-cerita macam tu kan. Dan kebanyakannya tu nak diceritakan tu pun, orang yang nak cerita tu pun dah tak banyak sangat. Betul sungguh. Okey. Aku nak kita buat tak apa, nak bagi tahu kat lepa je. Nak bagi tahu kat lepa. Jadi hak mana yang tak tengok lagi video yang 1 dan 2 tu, saya letak di atas ni. Jadi boleh klik lah di ujung tu je. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, hari ni aku nak ceritakan apa pasal jin Mekah ajak jadi baik. Okey, sebelum tu saya nak beritahu, cerita ni sebenarnya adalah cerita pertama-tama sekali diceritakan ketika Grand Office Malam ni, channel ni ditubuhkan lah. Dan pencerita pertama tu adalah Badiu juga waktu tu. Tapi Alhamdulillah lah. Alhamdulillah jugalah hikmah di sebalik video tu dipadam, akhirnya Badiu dapat cerita balik. Dan kali ni ingat kata lagi detail lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi kalau tak kekok tu akan cerita dengan lebih detail lah, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Okey. Silakan Badiu. Okey, cerita dia macam ni. Sepupu aku ni, dia ni orang yang sangat buah. Buah ni orang kata nakal lah. Nakal. Kalau aku belah banak ni panggil nakal, budak yang nakal. Dan dia duduk dekat Penang. Dia dalam lingkungan masa tu umur 5 ke 16 tahun. Dia pergi sekolah, mak dia dengar dia pergi sekolah. Mak dia pergi sekolah, rupa-rupanya dia tak pergi. Dia tak pergi tu sampai cikgu main panggil dia apa semua ni, habaq kat mak dia, kata dia tak main sekolah, tak pergi sekolah, lama dah tak main apa semua. Jadi mak dia pun heran, sebab bila dia keluar pakai baju sekolah apa semua tu, yang tu step-step orang let sekolah lah, orang pun tahu kan. Okey. Jadi bagi seorang ibu, dia bila melibatkan sekolah ni, dia ada something yang susah hati lah dia pun. Susah hati lah. Dia pasal belajar satu. Betul. Dia pasal masa depan. Dia pasal pengukur ke mana dia nak pergi nanti ni. Salah satu pengukur. Jadi dia dah tak tahu dah ni nak buat macam mana ni. Anak dia buah apa semua kan. Jadi dia menganggap kata dia main daripada keluarga yang baik, dan dia ada adik-beradik yang baik, dan insya-Allah dia pun orang yang baik. Dan dia rasa dia jadi orang yang baik, dan dia dikelilingi oleh adik-beradik yang baik ni sebab dia dibesarkan oleh orang yang baik. Alhamdulillah. Jadi dia bawa balik sepupu aku ni untuk dididik oleh orang yang pernah mendidik dia lah, iaitu adalah tok dan kawan aku lah. Yang tu yang kadang-kadang orang lah ni dia tak faham. Bila ni hantar balik pergi duduk dengan kawan hang lah, ni kan.
kadang-kadang bukan sebab halau, bukan sebab dah putus asa, bukan. Itu adalah cara untuk salah satu cara yang orang berfikir macam mana nak pulihkan balik. Sebab bila nak sebutkan kata nak pulihkan manusia ni, dia melibatkan pemikiran, mindset, attitude, gaya hidup. Betul. Dan dikelilingi suasana. Dan di perkampungan ni dia berbeza dengan di bandar. Orang yang jahat bandar, dia tak boleh duduk jahat di kampung. Orang yang duduk di kampung kadang-kadang dia tak reti nak jahat di bandar. Betul. Sebab apa? Sebab kehidupan dia tu berbeza. Okay. Cara dia pun berbeza. Jadi orang bandar ni dia telefon apa semua ni, walaupun pada zaman tu dia dikira maju lah telefon pun maksudnya Facebook lah, WeChat lah, zaman tu kalau pernah dengar WeChat lah, WeChat apa semua tu. Dan bila dia balik sampai ke kampung ni, dekat kampung ni dia line tak ada. Bila line tak ada apa semua ni, dia tak boleh lah nak orang kata apa, nak kehidupan harian dia tu akan jadi berbeza. Maksudnya aktiviti dia tu, dia perlukan aktiviti yang lain untuk nak isikan masa. Kita boleh isi masa untuk main telefon 4 ke 5 jam. Kita rasa sangat sekejap. Kalau kita main telefon ni, sebelum tidur, fikir sebelum tidur pun jadi lah. Kadang ada scroll TikTok, scroll ni apa semua, kita boleh habiskan masa 4 ke 5 jam tu dengan sekejap je kita rasa. Tapi kalau cuba berzikir tengok, zikir tengok 2 jam, macam mana? Rasa lama. Dia sangat lama. Dia bukan sangat-sangat apa, dia memang sangat-sangat lama lah. Jadi bila dia tak boleh main telefon, tak boleh nak ni, dan dia mulalah hidup dengan cara kehidupan orang kampung. Dia ikutlah tawan aku pergi kebun, pergi tahan burung. Tawan aku ni dia burung ni dia pakar. Dia suara dia tu, pada zaman dia tu orang rakam suara dia tu untuk panggil burung. Tawan aku. Dan ni tawan belah mak aku lah. Tawan belah ayah aku tu dia gangster. Belah mak aku ni dia ahli dalam benda-benda yang macam tu lah. Burung, ikan semua ni dia ahli lah. Siap rakam. Maksudnya orang main untuk rakam suara tu untuk nak guna untuk nak pergi tangkap burung. Dahsyat. Dia boleh buat suara tu, burung boleh main. Maksudnya bunyi tu dia bunyi macam apa? Macam cakap bahasa burung. Macam tu lah. Kalau tawan aku pergi tahan burung ni, dia bawa balik tu memang banyak lah. Kalau ada musim burung ni, musim burung ni, musim burung ni. Jadi, dan tak silap aku dekat tempat aku ni, dia ada satu musim tu, dalam beberapa tahun dia ada penghijrahan burung daripada negara yang lain ni, dia akan lalu dekat situ. Dia faham tak? Dia ada laluan dia, track dia. Ya, kiranya tak orang boleh buat kat suara burung tu. Bukan. Maksudnya kira tahu aku orang yang main burung ni, maksudnya dekat tempat aku tu pun ada burung yang ni jugalah macam tu lah. Jadi kalau kat orang yang duduk kat laut, dia kehidupan dia cara orang laut kan. Jadi kat tempat aku ni orang main burung, orang mengai. Orang main burung ni lagi dahsyat daripada orang mengai tau. Kalau kata bini kepung orang pergi mengai ni, tak sedahsyat bini kepung orang pergi main burung. Dia level lain. Orang main burung ni dia level lain lah. Tapi tak aku tu alhamdulillah lah, dia main burung pun cara orang tua je. Macam tu lah. Terkawal. Okey. Jadi sepupu aku ni dia mula berubah. Dia jadi lebih baik, dia jadi lebih ingin tahu, dan penggunaan masa dia tu lebih baik. Rupanya ada manfaat juga kalau line ni slow. Kalau kita manfaatkan benda tu, kalau kita tengok hikmah benda tu. Bagi setengah orang yang memerlukan internet untuk buat kerja tu, yang tu lain. Tapi kalau orang yang tak pandai menggunakan masa, yang leka dengan masa tu, yang habis dengan kebanyakannya orang banyak main telefon lah. Dan faedah
dengan benda yang tak berfaedah tu, benda yang tak berfaedah tu lebih banyak Betul. dari segi majoriti orang sekeliling ni kan. Yang memanfaatkan tu tak banyak lah kan, tapi ada. Okey, jadi bila sepupu aku ni dia berubah, mak dia ambil balik lah. Okay. Bila mak dia ambil balik, dia pergi balik duduk dekat Penang. Dia seperti orang kata macam orang kampung pergi Banak ni jadi apa? Culture shock. Culture shock. Dia macam jadi culture shock balik. Macam seolah kata apa? Dia dah dapat balik kehidupan dia. Dia jadi macam tu. Kejutan budaya. Jadi macam kejutan budaya. Padahal dia balik tempat dia balik je. Jadi dia jadi buah balik, tak mau pergi sekolah, tak mau nak ni apa semua ni. Sebab apa? Sebab kemudahan-kemudahan yang dia dapat sebelum ni dia dapat balik. Macam mana kita nak pergi line slow kalau kat tempat-tempat yang hotline kuat kan? Jadi maksudnya kita kena keluar daripada zone tu. Sebab tu ada penghijrahan tu. Kalau kita rasa tempat tu tak bagus untuk kita, jadi kita berhijrah lah untuk jadi lebih baik. InsyaAllah. Jadi itu adalah salah satu perkara yang kalau orang yang jahat ni nak berubah ni, yang tu kebanyakannya orang yang berjaya meninggalkan keburukan dan kejahatan ni adalah orang yang salah satu dia yang menggunakan jalan ialah berhijrah lah. Betul. InsyaAllah. Jadi dia balik ya. Balik tu dia jadi buah balik. Dan selang beberapa bulan lepas tu Tok Wan dia meninggal. Bukan Tok Wan aku lah. Tok Wan dia yang mak dia tu adik pada mak aku. Ayah dia tu ada Tok Wan dia sendiri lah, ada ayah dia belah sana lah kan. Jadi Tok Wan belah ayah dia meninggal. Masa tu selang dalam seminggu 2 minggu tu dia jadi macam berubah. Dia jadi lebih baik daripada dia duduk di kampung, dan dia jadi lebih baik daripada orang yang di sekeliling dia. Dia baik tu dia bukan sekadar baik. Dia daripada tak pandai mengaji tu, dia pandai mengaji. Sebelum dia tak aktif mengaji. Dia tak aktif mengaji. Dia ada pergi kelas ke? Dia tak ada pergi kelas apa semua. Tiba-tiba pandai mengaji. Tiba-tiba pandai mengaji. Yang tu yang dahsyatnya tu. Dan dia pula boleh tazkirah. Adik dia balik sekolah. Cerita dia macam ni Adik dia balik sekolah. Ni Mai ni, abang nak ajak kita mengaji petang ni. Kita ni yang tu yang aku duk sebut pasal masa tadi kan. Dia duk sebut pasal masa. Masa ni kita kena banyakkan masa kita dengan amal ibadah. Sebab apa? Bila kita banyakkan masa dengan amal ibadah ni, masa tu dia akan lebih panjang. Sebab apa? Sebab yang aku sebut tadi tu lah. Kalau orang berzikir 2 jam, dia sangat-sangat lama. Jadi berbeza dengan orang yang tak pandai guna masa, 2 jam tu dia akan jadi sangat-sangat sekejap. Jadi kalau kita nak masa kita tu panjang, jadi kita buatlah amal ibadah. Faham tak? Kira berkat lah masa tu. Ya, berkat lah masa tu, insya-Allah. Dan semoga ada hikmah lah kepada orang lain, InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu yang dinasihatkan dia kepada adik dia. Jadi mak dia ni tengok pelik tengok pelik dia pun telefon lah mak aku apa semua ni duk cerita kan. Dan dia adik dia tu kira macam ni tengah duk baca-baca Quran apa semua. Okey, dah habis dah kan. Satu baris lalunya orang baca selai, esok baca lain pula kan. Lepas tu bila ni dah habis dah abang ni nak ni. Dia pun nak bangun lah. Bila dia nak bangun tu abang nak hai Sak, duduk dulu. Hai Sak, dah duduk dulu kan. Baca lagi kan. Baca lagi. Apa panggil sahabat saya nak pergi main apa semua tu, tunggu dulu. Kita belajar dulu, ngaji dulu. Selalunya setiap adik dia tu yang nak berubah, tukar orang nak mengaji tu, bila adik dia yang lain balik, maksudnya barulah dia boleh stop. So depa ni balik tak sama lah. Balik tak sama. Ada yang sekolah pagi, sekolah petang kan. Lepas tu
Ada yang pergi tuition, balik tuition, macam tu lah. Lepas tu bila adik dia tu sambung yang lain apa semua ni, mak dia tu tengok pelik. Mak dia bukan pelik pasal dia mengajar tu, yang tu pelik dah. Yang pelik lagi tu, dia tak pandai mengaji pun. Main mana ilmu tu? Ilmu tu main mana? Dan makin hari yang makin pelik tu, cara dia berjalan pun berbeza, adab dia pun berbeza, dan cara dia berkias pun berbeza. Berkias ni seperti mana orang tua-tua berkias. Mak dia kata cara dia berkias ni, maksudnya berkias ni zaman-zaman kecil-kecil dulu ya, pernah dengar orang berkias ni. Zaman mak dia kecil dulu. Maksudnya ni kiasan lama. Kiasan ni maksudnya kiasan yang mungkin dia ada dalam buku sahaja, dia dah tak ada dekat percakapan orang ni. Orang dah tak guna lah. Orang dah tak guna. Jadi yang peliknya tu, bila dia bercakap tu seperti mana dia ni orang yang berbeza lah. Bila dia dah makin pelik, dah makin ni, kadang-kadang dia panggil mak ayah dia nasihat, dia cerita, tutup TV dulu. Ni dunia saja, lebih kurang macam tu lah. Mak dia dia habaqkan mak dia, ni dunia sahaja Cara dia pakai, cara dia berjalan tu pun nampak berbeza, seperti mana macam orang alim tu. Macam tu lah. Lepas tu mak dia buat keputusan untuk balik kampung, untuk nak berubat lah. Kalau kata dia ada masalah ni, nak berubat lah Tapi bila nak fikir nak berubat pun, dia bukan jadi lagi jahat, dia jadi lagi bagus. Tapi dia punya bagus tu pelik. Takkan daripada bagus kita nak bagi dia tu jadi biasa pula. Soalan dia tu macam tu. Tapi mak dia fikir kata apa, yang ni bukan anak dia. Itulah naluri ibu dia nampak dia sedap tu. Dia sedap. Jadi bila balik kampung tu, dia cerita kat mak aku. Mak aku cerita aku bila mak aku cerita kat aku, kata dia ni bagus dah, ni apa ni Aku pun baliklah kampung. Bila aku balik kampung apa semua tu, aku sama-sama aku sampai kat rumah tu. Masa tu aku naik EX5 aku dah tak ada dah, hilang dah, orang curi, tak tahu siapa. Marah sungguh kat aku, tak tahu lah. Macam cakap motor EX5 aku pun kena curi. Motor EX5 kena curi kat. Kena curi kat Tesco. Wajak tu. Ya, aku kat rumah orang curi. Okey, hang balik lah. Okey, bila aku balik tu, bila aku sampai tu, dia tu mai kat aku ni, saudaraku Badiu Zaman. Betul-betul sambut ra'i aku. Selalu dia macam tu lah. Selalu dia macam tu. Dia bukan macam tu lah. Okey. Lalunya, jom bila pak macam tu lah. Ni dia sambut aku macam kan, apa orang tua pun tak nak sambut aku macam tu. Aku pun tak nak tengok orang tua sambut macam tu. Ni dia sambut, apa khabar saudaraku? Dia main salam peluk apa semua ni. Dia tahu tuan-tuan bilang peluk ni, dia tengok apa? Dia tengok budak-budak lah. Besar dah dia tak ada macam tu. Dia tengok aku tu macam tu. Apa khabar? Cik, apa khabar? Dia tengok aku aku pun tahu. Alhamdulillah. Aku rasa lebih baik kot. Aku kata macam tu lah. Sambil aku duduk, tergelak lah hati aku tu lah. Aku rasa mungkin lebih baik kot, cik. Lepas tu jom kita duduk dulu, dia kata. Lama tak jumpa. Lepas tu tak apalah, aku pun duduk lah. Aku pun tanya, aku tanya mak dia, ni jadi jana boleh jadi bagus apa semua ni. Lepas tu mak dia tak ada nak jawab lagi, dia jawab dah. Dia kata, kita dalam hidup ni, kalau kata kita hari ni kita buat 100 kebaikan, esok kita kena buat 101 kebaikan sekurang-kurangnya. Dahsyat. Yang tu yang dia katakan dengan nada dia tu. Dan teguran dia tu tak lekeh lah. Boleh buat tulis status tu. Ya, boleh buat status tu.
Aku tak nak dengar benda tu. Maksudnya kalau kita buat 100 kebaikan, esok tu kita sekurang-kurangnya tu ayat dia tak habis. Aku sebut tak habis. Ayat dia panjang lagi. Kalau kata hari ni kita buat 100 kebaikan, esok kita sekurang-kurangnya kita kena buat 101 kebaikan. Itulah tanda kita bukan orang yang sama seperti hari kemarin. Oh, ya Allah. Ya. Berpujangga dia di situ. Ya. Allah. Itu yang aku terkiasan dia tu ni lah kan. Okay. Lepas tu mak dia kata, sembang dengan dia yang tu sembang dengan dia. Aku tak mau cerita apa, biar dia cerita. Dah. Aku pun macam biasa, lo ni hang main mana? Aku buat lo ni hang main mana? Sepupu aku tak macam ni. Lepas tu dia kata apa? Aku ni main pada Mekah, dia kata. Mekah, dia sebut macam tu lah. Mekah. Tu dia punya gaya dia tu macam tu. Aku pun tirulah nada dia. How much that war? Katanya, how much that war? Aku pun layak lah situasi kan. Dia kata, aku terbang. Dia kata, aku terbang. Kalau aku dengar tu mau masa tu. Aku tak terbayang dia nak sebut kata dia terbang tau. Mungkin dia merasak ke dia nak sebut, dia merasak tembus kat sini ke apa kan. Aku duk terbayang macam tu lah, cerita dia tengok movie pun kan. Hanya dia sebut kata aku terbang. Lepas tu, yang tak tahannya tu, aku boleh tanya dia, hang terbang macam mana? Okay. Lepas tu dia kata ni, hang jangan tanya banyak. Dia kata, jangan tanya banyak. Tapi yang aku faham masa tu, dia sebut macam tu, aku rasa dia tak tahu dia terbang tu macam mana. Mungkin mungkin dia tu tak tahu dia tu terbang macam mana. Aku ada sebab aku sebut macam tu, sebab apa? Ada sebab lagi aku cerita yang tu. Okey, baik. Tapi yang bila aku masa yang aku faham masa tu, aku dah fikir mungkin benda tu misteri lagi lah. Dia tak boleh habaq macam tu lah kan. Tapi ada sebab. Sebab dia tu dia tak tahu. Jadi duk fikir nak pergi berubat lah kan. Nak pergi berubat tu dekat tempat ni yang adik-beradik aku pernah berubat dulu ni. Dekat tak silap aku dekat Pendang. Yang tu cerita yang lain lah. Dan sebelum nak pergi berubat tu, abang aku balik mai. Bila abang aku balik mai, abang aku pun sembang dengan dia apa semua ni kan. Dan kalau nak bercakap dengan dia tu, nak cakap dengan sepupu aku tu, sepupu aku ni, dia bukan kerasukan tu sekejap. Jin tu duduk dalam badan dia tu tak berhenti dalam masa seminggu 2 minggu tu, sebelum dia balik main ke kampung tu. Kan? Maksudnya sepupu aku ni dia ada 5 ke 10 minit macam tu je. Dia duduk sat je lah. Dia bila dia keluar tu? Dia keluar tu bila sepupu aku tu, bila kita tanya sesuatu yang jin tu tak tahu. Maksudnya kalau kita tanya benda yang berkaitan dengan benda moden ni, dia tak tahu. Masa tu sepupu aku yang akan jawab. Okey, faham. Sepupu aku yang akan jawab kan. Jadi aku cerita pasal ni top up Selcom. Pop belakang aku, dia suruh aku top up Selcom. Bukan top up Selcom, top up Digi. Sebab Selcom aku tahu sebab aku pakai Selcom. Ini dia top up Digi. Bila dia nak top up Digi, masa tu dekat tempat aku tu line pun semua slow lagi. Digi masa tu. Bila pop nakal aku ni pun orang Penang juga, tapi bukan ayah dia lah. Pop nakal aku yang lain kan. Dia kata tolong top up Selcom sat video apa semua ni. Aku tak tahu dia punya kod kan, dia ada kod dia tu kan. Bintang apa semua, nombor apa semua tu baru pun. Aku tak tahu. Jadi aku tanya, "Mai sat?" Nasrul. Nama dia Nasrul. "Mai sat Nasrul?" Lepas tu apa? "Ya saudaraku." Dia macam tu lah. "Ya saudaraku." Dia pun mai. "Tolong top up Selcom sat." Masa tu dalam sekali mata put dia berubah. Weh Badio. Ni bilang dia macam apa? Baru jumpa aku ya. Dia baru jumpa aku je. Ni apa? Top up ni top up DJ ni. Dia apa tulisan ni. Okey, lepas habis tu. Lepas tu dia tepuk bawah aku. Satgi ni P ni apa?
Pi rumah Tok Bomo, dia masuk terus. Oh, tak ada cakap, tak ada habis. Tak ada habis. Selagi masuk pi rumah Tok Bomo ni, jaga perangai. Jaga perangai. Dia boleh habaq macam tu nasihat juga kan. Padahal nak pi berubat, dia nak pi buang dia lah. Nak pi berubat dia. Dia punya kemah tu kan. Jaga perangai, jaga adab. Dia punya adab dah tu. Lepas tu abang dia kata apa? Tu lagi lah. Lah ni kita pergi pasal malam tu. Pergi pasal malam tu. Lepas tu bila pergi pasal malam tu, sebelum pergi pasal malam tu, masa tu musim nak mengundi. Satu musim nak mengundi kan. Bendera memang banyak kat kampung tu. Dan Kedah ni hampa tahu bukan kata Kedah, mana-mana negeri lah. Orang kata apa, patriotik ni dia kuat juga. Patriotik. Kalau dari segi mengundi apa ni, semangat patriotik lah kan. Semangat parti lah. Semangat parti lah, lebih kurang tu lah kan. Sokongan apa semua ni. Kalau kata dari segi berkumpul ni, orang Kedah ni kalau mereka berkumpul memang ramai lah. Kalau negeri lain ni, dia mungkin kalau nak ajak pergi kumpul apa, dia pun mungkin tak pun nak peduli sangat. Tapi kalau orang Kedah ni, kalau kata berkumpul tu memang ramai. Jadi nak cerita pasal mengundi ni, bendera ni memang banyak sepanjang jalan ni memang ada. Aku pun tanya, hang sokong yang mana? Tanya Jin tu. Aku tanya Jin tu, hang sokong yang mana? Dia tangan dia tak kat belakang ni, kata ni, aku Islam, dia kata. Aku sokong yang ni, dia kata. Tapi yang ni bukan pasal politik lah. Dia kata dia sokong PAH. Ni jangan politikkan benda ni, kita nak cerita. Yang ni cerita dia tu macam tu. Cerita dia tu macam tu. Lepas tu aku kata okey. Lah ni jadi kita biasa malam lah. Abang aku pemain apa semua kan. Pergi naik kancil tok aku dah kancil lah. Kancil turbo. Exhaust turbo. Jadi pergi pasal malam. Dekat masa dalam kereta tu aku tanya dia satu soalan. Kalau orang buat apa-apa dekat sepupu aku ni, hang buat apa? Dia kata, aku pukul dia. Tapi aku tak tahu. Bukan aku pukul, aku tibai dia. Tapi aku tak tahu tibai tu macam mana. Apa yang tibai jin tibai tu macam mana tu aku tak tahulah. Jadi bila pergi ke rumah Tok Bomo tu, lepas balik daripada pasar malam tu, pergi ke rumah Tok Bomo tu. Sampai ke rumah Tok Bomo tu, Tok Bomo tu bisik kat ayah dia tu, kata pergi beli beras dengan kunyit. Lepas tu sepupu aku kata apa? Hang jangan duk pergi. Dia kata kat ayah dah. Dia kata kat ayah dia, hang jangan duk pergi. Hang kalau nak buat benda-benda syirik ni, jangan duk buat time aku duk ada ni. Dah tu lah. Dia macam orang tua pesan lah, macam ayah pesan kat anak kata, hang kalau hang nak apa? Hang nak buat benda bukan-bukan ni, hang jangan duk buat time aku duk ada lagi ni lah. Hang buat time aku duk ada, hang sakit lah macam tu lah. Gaya dia tu macam orang tua macam tu lah. Hang kalau nak buat benda-benda syirik ni, hang jangan duk buat lah, aku duk ada lagi ni. Macam tu lah. Dia abang itu gaya dia. Lepas tu Tok Bomo tu kata, mana ada orang buat nasi goreng buat tu je. Aku nak minta tolong kat ayah. Ayah ada kereta. Tok Bomo tu kata, ayah ada kereta. Tak tolong dia lah saat pergi beli apa semua ni kata. Kalau tu tak apa. Kalau tu tak apa. Benda tolong orang ni bagus. Dia nasihat pula. Dia nasihat pula. Lepas tu sementara ayah dia pergi beli beras dengan kunyit tu, ada orang lain main berubat juga. Orang nak main berubat tu, dia nak main berubat, anak dia tu malah pergi sekolah. Tak mau pergi sekolah. Anak dia tu rajin, pandai. Cuma bila masuk asrama apa semua tu, dia tak mau pergi sekolah tu sebab kena bully, sebab orang ejek apa semua, tak seronok apa semua ni kan. Lepas tu main nak ambil ubat bagi dia semangat sikit lah nak pergi sekolah apa semua ni kan. Dia makcik tu cerita kat Tok Bomo tu. Tapi sepupu aku yang jawab,
kasihan noh. Dia dah sebelah lah. Dia duduk ada lah. Dia macam ni lah, dia pergi dengar. Macam tu, muka dia tu macam tu. Kasihan noh. Dia apa? Sekolah ni bagus. Cikgu baik-baik. Ilmu tu lah yang nak bawa kita ke depan. Macam tu lah. Ayat dia tu lebih kurang tu. Ilmu tu lah yang nak bawa ke depan. Tanpa pelita kita tak keluar rumah. Pada waktu malam, ayat dia tu. Saya ingat aku tu. Tanpa pelita kita tak keluar rumah di waktu malam. Boy sakat DJ ni. Tapi zaman tu dah ada lampu dah. Tapi ayat dia tu tua lah. Maksudnya mesej dia tu yang aku faham tu, maksudnya tanpa ilmu tu kita gelap lah. Okay. Jadi bila dia duduk cerita kat makcik tu duduk dengar tu, Tok Bomoh tu tak tahan. Dia kata, hang kemah kau. Tak pernah lagi lah main kemah macam ni. Lah ni hang berobat lah. Sebelum Tok Bomoh tu kata macam tu, dia kata macam ni, izinkan saya biar saya tolong noh. Ya macam tu lah. Ya Allah, dahsyat DJ ni. Lepas tu makcik tu pun tengoklah Tok Bomoh tu. Tok Bomoh tu kata apa? Biarkan dia. Ni. Ni ada bawa apa-apa kah? Ni. Ni ada bawa melo apa semua ni. Ni kira dia duduk makan kah? Duduk ni tau. Saya baca doa sikit insya-Allah lah. Macam tu lah. InsyaAllah lah. Nada dia pun berubah masa tu. Nada dia pun berubah. Adab dia tu jadi lebih tinggi. Sebab anak dia tu pun ada juga. Dia macam nak apa? Dia bila dia nak mengajar ni, dia bahasa dia tu ni sikit. Contoh hang mai baik, dia nak ajak hang tu pun baik sikit. Tapi kalau hang macam hang nak buat bukan-bukan, cara tegak dia tu kasar sikit. Tapi dia tegak lah. Macam tu lah. Jadi dia kata saya bukan dia kata saya. Apa panggil apa? Dia kata kawan kot. Bukan kawan, dia sebut apa? Tak apa aku guna istilah saya lah kan. Saya berubat ni saya doa apa semua ni, balik adik makanlah nah. Makanlah apa semua ni, insya-Allah boleh kan. Ada semangat nak pergi sekolah apa semua ni. Cikgu baik-baik. Dia kata cikgu baik-baik. Lepas tu dia pun bacalah doa apa semua ni. Aku dengar dia baca ayat Quran. Dia baca surah kursi ke ayat kursi ke. Lepas tu dia bacalah qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu ayah dia balik. Makcik tu pun balik dah kan. Dia tunggu sat, tapi apa masa ayah dia balik tu, dia duduk sat tu, makcik tu balik lah. Bila ayah dia balik tu, lepas tu apa ayah dia sampai tu, lepas tu dia abang macam ni, apa, aku pesan dah noh. Aku pesan dah noh, hang nak buat juga noh benda bukan-bukan ni. Contoh lah. Lepas tu Tok Bomoh tu kata apa, hak ni aku pesan nasi goreng tadi tu. Okay. Hak ni nasi goreng tadi tu. Kalau nasi goreng tu tak apalah, kata. Tapi kalau hang nak buat pulut kuning, hang aku dua ada lagi lah. Hang jangan buat bukan-bukan lah. Dia pesan. Lepas tu Tok Bomoh tu gelak lah, kira apa, gaya dia gelak tu, kata hang ni kemah main mana ni, macam tu lah. Hang ni main mana ni. Lalunya jin-jin Pomo ni, lalunya macam orang kerasukkan Pomo ni, dia mai tu nak buat jahat, mai nak ni apa semua ni kan. Hak ni dia mai tu nak buat baik. Jadi baik pula. Dan dia cakap pun benda-benda baik. Cuma kesalahan dia tu dia masuk dalam badan manusia, yang tu salah lah. Tapi apa yang dia tegur, apa yang dia ni, semuanya benda baik kan. Benda betul lah. Benda betul. Alhamdulillah. Dan Tok Bomoh tu pun mulalah baca ayat Quran apa semua ni, baca apa semua ni, berdoa apa semua ni. Sepupu aku tu tepuk
paha Tok Bomo tu kita mula noh. Macam tu lah. Kita mula noh. Kemah tu kan. Orang kata apa? Macam nak bergaduh lah. Okay, kita mula noh. Dia macam seolah kata hang nak merawat sepupu aku pun nak merawat dia. Macam tu lah. Tapi Tok Bomo tu nak buang dia lah. Macam tu lah. Lepas tu dia baca ayat Quran apa semua ni. Sepupu aku pun ni angkat tangan ni baca doa apa semua ni kan. Baca doa apa semua ni. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah ni apa sepupu aku ni apa semua ni kan. Lepas tu Tok Bomo tu tarik tangan macam ni. Dengan nama Allah apa semua, dengan nama Allah. Lepas tu ada ayat dia tu kan, sambungan apa semua ni. Lepas tu dia tepuk belakang tu. Tepuk ni. Lepas tu sepupu aku ni apa? Sepupu aku ni dia sebut kata apa? Allahu Akbar. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku ya Allah. Dia pun minta dekat Allah juga. Tu dia. Jarang kes ni. Tok Bomo tu nak rawat dia tu minta kat Allah. Jin tu pun minta dekat Allah juga. Untuk selamat diri dia. Nak selamatkan diri dia tu. Pening kalau aku ni Tok Bomo tu aku pening. Macam mana nak rawat kan? Betul. Lepas tu Tok Bomo tu kilah dia. Masa tu dia kilah balik. Dia buka kilah tu. Dia buka kilah tu macam kemah macam orang silat awam ni kan. Lepas tu Tok Bomo tu macam letih ni. Hang ni main mana? Hang ni main mana? Gunung Jerai dia kata. Masa tu baru tahu dia main Gunung Jerai. Lepas tu dia kata main Mekah tu bohong lah kan. Lepas tu Tok Bomo tu kata pergi Mekah tu macam mana macam tu kan. Masa tu lah yang aku boleh tahu tu. Jin tu kawan dengan Tok Wan dia. Kira arwah Tok Wan dia tu lah. Arwah Tok Wan dia tu. Lepas tu Jin tu masa Tok Wan, sebab apa dia kata Jin tu main pada Mekah tu? Sebab Tok Wan dia sebelum meninggal tu dia pergi Mekah. Jin tu pun pergi juga. Yang tu yang sebab kata Jin tu tak tahu dia terbang naik apa tu. Dia naik kapal terbang. Dia naik kapal terbang. Dia marah aku tu sebab apa? Sebab dia tak tahu dia pergi naik apa tu. Jadi yang tadi awal dia orang tanya dia tu kan. Api dengan apa? Terbang apa? Terbang apa? So dia tak tahu yang nama benda tu kapal terbang. Tapi dia tahu dia terbang. Dia tahu dia terbang. Dia tak tahu kenderaan tu nama dia kapal terbang. Sungguhlah marahlah kawan. Dan sebab apa dia marah tu? Sebab apa dia tak jadi Nasrul balik? Kan? Sebab bukan Nasrul yang pi Mekah. Jadi dia tak berubah lah Nasrul tu. Jin tu jugalah. Dan yang tak tahu macam mana dia boleh kenal aku. Dia boleh ni apa semua tu. Mungkinlah Tok Wan dia pernah jumpa aku ke apa ke kan. Tapi yang dahsyatnya tu dia boleh hafal nama semua adik-beradik kat situ. Dia hidup lama dah. Maksudnya dari segi hafal ni kira bagus lah kan. Aku pun kadang-kadang nama adik-beradik pun kadang-kadang tak teringat. Kadang-kadang kita duk panggil macam Pak Lang, nama betul dia apa? Faham tak? Betul lah. Ni kita tak pernah tengok, kita tak pernah kenal kan. Dia kenal kita. Dan kita pun tak pernah perkenalkan nama kita dekat dia. Tapi dia tahu nama kita. Yang tu yang pengalaman aku tu Jadi kadang-kadang aku pun terfikir benda tu kan. Jadi Tok Bomo tu punya lepas ubat tu masa tu lah yang dia ambil beras tu. Dia ambil beras tu, dia bubuh kunyit apa semua tu. Ni anak buat apa ni? Anak buat bukan bukan dia. Bukan cara dia. Lepas tu aku tak buat bukan Tok Bomo tu lah. Tok Bomo tu pun tak larat lah 20 dah. Tapi tak tahulah, maksudnya kalau dari segi rawatan ni dia mungkin ada tenaga kau ni ke apa kan. Tapi dia tak banyak gerak sangat pun. Tapi nampak dia tu macam letih lah. Dia baca doa dekat beras tu apa semua tu. Dia nampak dengan kunyit apa semua tu. Bila dia baling beras tu kat belakang badan sepupu tu, asap pi. Asap tu keluar? Asap tu keluar. Asap tu keluar pada badan. Pi tu. Jin tu tak ada. Jin tu tak ada masa tu.
Jin tu tak ada tu. Lepas tu aku fikir okay, benda tu nak settle lah. Aku pun keluar lah. Keluar nak isap rokok apa. Duduk depan ni apa semua tu. Duduk rokok tu lebih kurang separuh tu. Sepupu aku keluar. Body of zaman. Tak balik ni. Dia ada lagi Jin tu. Okey. Dia sebut macam ni. Dia main ni kan. Dia lari main ke aku kan. Weh hang tahu tak, sepupu kita dulu ni. Kau tu bawa motor panggil, "Apa itu?" Oh. Kan? Aku pun tanya-tanya sampai ke hari ni. Kan? Dia nak beritahu apa tau? Dia nak beritahu apa pasal sepupu aku tu. Allah. Kan? Aku pun tak tahulah. Dan sepupu aku seorang lagi pun dia dah meninggal dah. Alhamdulillah. Dan dia ada cerita dia sendiri juga. Dan aku minta maaf aku tak boleh nak cerita pasal yang tu. Sebab cerita dia tu sedih lah. Baik, kita faham. Ya. Dan aku cerita pasal sepupu aku ni. Cuma aku tak tahu apa kaitan dengan sepupu aku seorang lagi tu. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita apa? Dan sama-sama baru nak cerita, dia Tok Bomo tu panggil. Ni baru aku nampak macam Tok Bomo tu macam marah. Hamai tu dia. Lepas tu apa? Sepupu aku kata, "Hang nak gaduh ke?" Macam tu lah. "Hang nak gaduh ke?" Dia pun jalan pergi lah. Dia pun jalan pergi. Jalan macam orang silat lah. Macam orang berkuda ni. Bertapak ni kan. Lepas tu jalan pergi apa semua ni. Lepas tu bila aku masuk dalam apa semua tu, masa tu lah rundingan. Berlakunya rundingan tu. Tok Bomo tu tanya apa yang boleh buat hang keluar. Apa yang boleh buat hang keluar. Dan apa yang boleh buat hang keluar. Dan hang rasa bila hang keluar tu, apa panggil hang keluar dalam keadaan kata apa panggil hang nak tinggalkan satu tempat tu dalam keadaan bagus. Okey. Yang bagus ni kan. Lepas tu dia kata aku nak dia jadi elok lah. Aku nak dia jadi elok lah. Lepas tu elok yang macam mana? Lepas tu Tok Bomo tu kata bukan hang saja nak jadi elok, mak ayah dia yang main ni pun nak dia jadi elok. Jadi cukup dah masa hang ni ambil kerja mak ayah dia. Sedang lah. Lebih kurang tu lah. Dia rundingan tu dia macam lawan nasihat. Okey. Dia jadi macam lawan nasihat. Lepas tu dia jadi macam apa? Aku sedang. Tapi aku nak pesan lah. Dia abang dekat mak dengan ayah dia tu, dia kena berubah. Dia kena berubah. Hampa ni orang baik-baik, dia kena berubah. Tok Wan dia tu sayang sungguh kat dia dulu ni. Sayang kat dia apa semua, baik dengan dia apa semua ni. Aku main ni kasih kat dia ni macam tu lah. Dia Jin ni kadang-kadang dari segi pengetahuan aku ni, depa main kadang-kadang main ke rumah tu depa main melawat tau. Depa main melawat tapi kita tak tahulah. Macam tu lah dia ada istilah dia tu juga. Dia main melawat ni apa semua. Lepas tu sepupu aku ni dia buah. Jadi bila dia tengok tu, dengan pengalaman dia kenal tawan sepupu aku tu, maksudnya dia tak boleh biar lah macam tu. Cara dia cerita tu, maksudnya aku kena tolong lah dia ni. Lepas tu kalau tawan dia masih ada ni, mungkin tawan dia akan buat perkara yang sama. Contohnya macam tu lah. Jadi dia abang kata apa, dia kena berubah. Aku boleh tinggal dia, tapi kalau dia tak berubah, dia tak jadi lebih baik, hampa akan jumpa aku lagi lah. Macam tu lah. Dia bagi syarat lagi. Hampa akan jumpa aku lagi lah. Lepas tu apa panggil apa, dia tak ada terikat pun. Maksudnya dia dengan Tok Wan sepupu aku tu pun dia tak ada terikat.
dia dengan sepupu aku pun dia tak ada terikat pun. Dia semata-mata mai tu, yang tu yang dia bagi tahu lah, dia semata-mata mai tu untuk nak ni je. Dan dia abang kata apa, janganlah buat benda-benda yang syirik lah. Dia pesan-pesan dia pesan macam tu. Lepas tu duduk saat tu, dia abang kat mak dia, dia abang kat ayah dia tu. Lepas tu mak dia kata apa, kami apa nak didik dia jadi elok apa semua ni lah kan. Lepas tu jin tu kata, tak apalah kan, aku percaya dekat hampa seperti mana aku percaya dekat ayah hang. Macam tu lah. Arwah kawan dia tu lah. Ya. Lepas tu ayah hang tu orang baik. Macam tu lah. Dia abang macam tu. Lepas tu jin tu keluar. Senang lah. Senang je. Allah. Jin tu keluar sendirilah. Lepas pada tu dia dah tak ada gangguan sampai ke hari ni. So sepupu hang lah ni macam mana? Sepupu aku tu dia start bagus, start dia baik, start dia bagus, start dia baik macam tu lah. Tapi jin tu dah tak main dah. Macam tu lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kira dia pegang janji dia lah. No? Dia pegang janji dia. Cerita hang ni kali ni no. Ya. Dia macam mana nak cerita? First time nampak jin yang orang kata apa? Jin baik. Dia pun berlawan sama macam dengan dia merawat orang ni. Ya. Betul. Dia jadi macam ni kot, macam dengan orang pakai apa? Perantara. Ya. Bila nak berubat orang kan. Ya. Suruh masuk dalam badan berubat orang. Mana kata yang ubat tu jin tu lah kan. Ya. Bukannya orang tu. Masya-Allah. Okay, alhamdulillah saya masih lagi lah. Dia cerita ni. Dia jadi macam mana? Dia pelik. Bagi saya lah. Sebab selalunya kita dengar cerita ni jin ni macam ni kan. Tapi yang hak ni dia lain sikit lah. Dia lawak tak lawak. Ya. Takut tu rasa tak ada lah kot. Dia tak ada kan. Tapi dia misteri. Dia satu misteri. benda yang boleh buat kita fikir. Yang benda khaib ni sebenarnya dia boleh datang dalam bentuk-bentuk yang kita sendiri tak terfikir. Ya. Kita tak terfikir pun dia main dalam bentuk mengaji macam tu. Ya. Kalau kita tengok anak kita berubah ni, sejuk perut ni. Ya. Tapi nak kata mak ni kan, Dia naluri punya dia tu. kenai anak dia tu. tahu tu bukan anak dah. Ya. Walaupun berubah jadi baik macam tu. Ya. Kalau katalah dia jenis tak tahu kan, apa jadi kat dia. Berapa lama benda tu. Berapa lama dia ada dalam tu. Betul lah. InsyaAllah. Orang kata bagus lah, orang kata apa, cerita hang kali ni. Ya, Beri insyaAllah. banyak orang kata. Dengan nasihat-nasihat jin tadi pun banyak. Ya. Boleh baik juga lah untuk kita ni. Ya. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah sampai setakat tu dulu lah cerita. Ni kali ni panjang betul baju cerita. Memang detail ni. InsyaAllah. Detail sangat ni. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lah di episod yang akan datang. Badi sebelum nak tutup, ada apa nak bagi tahu? Semoga apa yang aku cerita tadi tu menjadi manfaat dekat orang, dan apa yang kebaikan yang ada tadi tu ambil lah kan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan kalau ada kurang tu boleh tegak lah, boleh komen lah. Aku suka orang komen dekat bawah lah. Okay. InsyaAllah. Lepas tu kalau ada silap daripada saya minta maaf, dan saya akan perbaiki lagi di masa yang akan datang. Dan semoga apa yang saya cerita tu menjadi ada pengajaran lah, Dan hiburan juga dan lah hiburan kepada semua. Jadi insyaAllah geng, kita jumpa lagi di episod akan datang. Ingat, jangan tinggal solat dan jangan lupa selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye.